Baru-baru ni saya ada ikut follow tim Mahat Tahzib Kembara ke bumi Kemboja, dan kita lihat, kita santuni umat Islam di bumi Kemboja. Banyak kita dengar kadang-kadang, betul ke kat sana susah air, nak dapatkan air kan. Jadi bila kita tengok keadaan kat sana sebenarnya, ya Allah, maknanya betapa sukarnya orang-orang saudara kita kat sana nak dapatkan air. Kalau kita kat sini, kita buka pipe memang dapat air terus. Sana mereka tak ada benda tu. Diorang ada pun tong hanya bekalan semata-mata untuk kegunaan beberapa hari, ataupun kalau mereka guna tong tersebut untuk tampung air hujan. Mereka tak ada sistem air macam kita, teratur bersistem dalam tanah, tak ada. Diorang tak ada macam tu. Dan mereka pun tak ada kewangan, tak ada duit, sebab kos untuk buat satu perigi pun bukannya murah. Jadi mereka mengharapkan bantuan umat Islam, kita yang paling terdekat dengan masyarakat Islam di bumi Kemboja. Yang mereka kebanyakan orang Islam kat sana sendiri, mereka juga membantu sesama mereka, tapi mereka juga terhad dan mereka sangat-sangat miskin. Rumah-rumah orang miskin ni terlalu banyak. Jalan nak pergi kampung ke kampung, ya Allah, saya pernah duduk dalam satu van berimpit 10 orang, seat belakang sekali dengan lopak-lopak nak sampai satu kampung tu 4, 5, 6 jam, masya-Allah. Memang sangat-sangat azab. Mereka itulah keadaan mereka hadap setiap hari, dan mereka menghadapi ujian yang lain pula, iaitu air. Air ni kalau tak ada memang payah. Jadi kat sana kalau kita dapat bantu tu, kita pun rasa puas, rasa seronok, dan mereka pun akan tersenyum apabila kita yang kat Malaysia ni bantu, dan mereka tak tahu pun siapa yang bantu, tapi mereka mendoakan dalam senyap. Itu yang kita nak sebenarnya. Dan bila kita meninggal, ada pahala yang sentiasa mengalir daripada saudara kita, bukan di Malaysia tetapi di bumi Kemboja. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Insya-Allah sama-sama kita bantu dan kita hulurkan apa yang kita boleh bantu untuk masyarakat umat Islam dekat sana.